Bila protokol Kremlin pun dilanggar demi seorang pemimpin, itu bukan kebetulan. Itu tandanya penghormatan yang luar biasa. Selagi ku bernyawa, ku perjuangkan segalanya. Peristiwa lawatan Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Moskow bukan sekadar lawatan bilateral kerja biasa. Lawatan tersebut merupakan paparan tertinggi seni diplomasi berhemah yang berjaya menawan bukan sahaja ruang media, bahkan hati Presiden Vladimir Putin sendiri. Presiden Rusia yang terkenal dengan postur yang tegas, kita tengok dia akrab dan santai bersama dengan PMX, terutamanya di penghujung waktu sidang media. Tapi sebenarnya ada satu momen yang lebih luar biasa dan simbolik terjadi waktu sesi Putin hantar PMX pulang. Secara lazim dan rasminya, protokol keselamatan Kremlin hanya membenarkan Presiden untuk hantar tetamu sampai dekat tangga kediaman sahaja. Jarang-jarang sekali dilangkaui garis sempadan ni. Tapi yang berlaku kali ini berbeza sangat. Vladimir Putin sendiri hantar PMX sampai ke pintu luar. Dalam konteks Rusia yang masih berperang dan dikelilingi dengan sistem keselamatan elit yang ketat, tindakan yang dibuat tadi tu bukan satu perkara kecil dan bukan kebetulan. Itulah isyarat politik, mesej kepada dunia bahawa yang jumpa dengan Putin tu sangat dihormati, bukan saja sebagai seorang Perdana Menteri, tapi sebagai satu figura moderat Islam yang membawa suara sederhana, berprinsip dan berpengaruh ke pentas antarabangsa, yang mengangkat darjat negara bukan dengan hanya slogan ketuanan, tapi kepimpinan yang berani dan berintegriti. Jadi kita sebagai anak Malaysia patut rasa berbangga apabila pemimpin negara kita dihormati sampai ke tahap itu oleh pemimpin kuasa besar dunia. Bukannya kita rasa iri hati ataupun dengki kepada PMX. Hanya yang waras saja akan faham. Yang buta hati, rakyat akan bagi kesedaran.